Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Afkar bin Muhammad Azrul Fazli dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kawang ingin menyampaikan satu cerita yang bertajuk Cahaya dari Hati Kecil. Di sebuah desa yang terpencil, dikelilingi bukit bukau hijau dan sawah yang terbentang luas, tinggal seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Haikal. Ketika berumur 5 tahun, Haikal telah kehilangan kedua ibu bapanya dalam satu kemalangan jalan raya. Sejak itu, dia tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan uzur, Mak Jah, di sebuah rumah kayu kecil yang hampir roboh di mamah usia. Hidup mereka sangat susah. Nenek Haikal hanya bekerja, mengambil upah, menjahit baju penduduk kampung. Dan pendapatan hariannya tidak menentu. Kadang-kala mereka terpaksa makan nasi kosong berkuahkan garam sahaja. Tetapi Haikal tidak pernah merungut. Dia tahu neneknya sudah tua dan tidak mampu bekerja keras. Sebagai cucu yang penyayang, Haikal sering membantu neneknya menyapu halaman, mengambil air di perigi dan kadang-kala menghantar baju yang telah siap dijahit kepada pelanggan. Haikal seorang anak yang rajin dan tabah. Walaupun pakaiannya lusuh dan kasutnya berlubang, dia tetap hadir ke sekolah. Dia berjalan kaki sejauh 3 kilometer, meredah jalan batu dan berlumpur untuk ke sekolah. Gurunya sering melihatnya duduk di belakang kelas, senyap dan tekun mendengar pelajaran. Buku-bukunya lama dan penuh lipatan, tetapi dia menulis dengan kemas dan sentiasa siap kerja rumah. Satu hari, guru kelasnya, Cikgu Faridah, memanggilnya ke pejabat. Haikal, cikgu perhatikan kamu seorang pelajar yang sangat rajin. Cikgu tahu hidup kamu susah, tapi kamu tidak pernah protes sekolah atau abaikan pelajaran. Cikgu bantu kamu ya. Haikal hanya mampu mengangguk dan matanya berkaca. Inilah kali pertama seseorang selain neneknya menunjukkan keprihatinan dan harapan kepadanya. Sejak hari itu, Cikgu Faridah sering memberikan Haikal buku-buku rujukan dan membantu mengulang kaji selepas waktu sekolah. Kadang-kadang, Cikgu Faridah membawa makanan tambahan untuk Haikal agar anak itu tidak belajar dalam keadaan lapar. Haikal terus menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dia sentiasa berada dalam 3 pelajar terbaik di sekolah rendahnya. Apabila tiba waktu untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, Haikal mendapat tempat di sekolah asrama penuh hasil keputusan akhir semester ujian. Dengan berat hati, neneknya melepaskannya pergi. Pergilah cucuku, nenek sudah tua. Nenek nak tengok kamu jadi orang yang berjaya, kata Mak Jah sambil menggelap air matanya. Haikal memeluk neneknya dengan erat. Dia berjanji akan belajar bersungguh-sungguh demi masa depannya dan demi membalas jasa neneknya yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di sekolah menengah, Haikal menyesuaikan diri dengan suasana baharu. Walaupun ramai pelajar datang daripada keluarga yang berada, dia tidak berasa merendah diri. Sebaliknya, dia lebih gigih daripada yang lain. Dia menghabiskan masa di perpustakaan, menyertai pertandingan akademik dan terus cemerlang dalam semua mata pelajaran. Tahun demi tahun berlalu, keputusan SPM Haikal membanggakan semua pihak. Dia mendapat keputusan 10A+ dan ditawarkan beasiswa penuh oleh kerajaan untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam bidang perubatan. Sebelum berangkat, dia pulang ke kampung untuk mencium tangan neneknya dan mengucapkan terima kasih. Nenek, Haikal berjanji suatu hari nanti akan balas semua pengorbanan nenek, katanya sambil menangis dalam pelukan neneknya. Di universiti, Haikal tidak lupa asal-usulnya. Dia terus tekun menuntut ilmu dan akhirnya bergelar doktor.
Selepas beberapa tahun berkhidmat di bandar, Haikal mohon untuk berkhidmat kembali di daerah kelahirannya dan membuka sebuah klinik kesihatan percuma untuk orang kampung. Haikal membina semula rumah neneknya yang kini sebuah banglo sederhana tetapi selesa. Walaupun Mak Jah sudah tiada, dia tetap menziarahi pusara neneknya setiap minggu. Di hadapan kliniknya terpapar papan tanda klinik Mak Jah, dari cinta seorang nenek untuk kesejahteraan semua. Moral daripada cerita ini, kasih sayang, pengorbanan, kemiskinan dan kehilangan tidak menghalang seseorang untuk berjaya. Dengan usaha, tekad dan sokongan, seorang anak yatim piatu mampu untuk berjaya dan membawa harapan buat insan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey lagi.